Alright guys, Assalamualaikum. Selamat datang. Hari ini kita ada ride. Tapi kali ini lain sedikit dari yang lain, mana kita akan ride Distinguished Gentleman's Ride. Let's go. Oi. Kita punya astronaut baru turun daripada bulan. So, tak sempat nak belajar bahasa manusia lagi. Sekali kita ajak dia. Good morning. Okay, so saya kita nak pergi pusing-pusing saja. Hari ni kita memang ride memang rare sikit. And pemakaian dia memang macam ni lah. And aku sendiri tengok atas bawah. Jangan macam ni lah, ini lari. Dia sebab ikut tema. Yang ni atas betul dah. Yang tu sebabkan motor dia. Betul dah. Macam aku. Okay. Jadi dia ada a few yang akan pakai memang smart gila. Aku rasa overall lah semua akan pakai smart gila. And hampa tengoklah macam-macam jenis motor ada. Bukan sekadar sport bike je. Dia akan ada cafe racer, dia ada classic, antiques and everything. Motor-motor yang sepatutnya ada dalam museum hari ni terkeluar. Okay. Motor yang sepatutnya ada dalam museum hari ni ada dekat luar. InsyaAllah. Jom kita jalan. So now kami nak gerak ke next checkpoint, which is mungkin kita akan terus ke Geni lah. And then dekat sana kita akan berkumpul lah dengan geng-geng motor klasik. Tapi itulah, kami tak klasik lah. Motor kami contemporary kan, yang paling moden sekali kan. Tapi tak apa, dia sebenarnya janji motor and then pemakaian gentleman. That's all. Itu saja. Kita masih lagi dalam tema. And kita tengoklah kat sana ada apa. Alright, so now we dekat Geni Paragon. Alright, so dah sampai dah pun. Hampa tengok lah macam-macam jenis motor dah. Daripada klasik, modern, antik, museum, semua ada. Tu, segala-gala manusia dah. Tengok punya style. Rasa macam diva. Kadang-kadang tengok motor kat sini kan, nampak macam klasik, nampak macam antik, nampak macam museum kan. Dia punya motor tu punya harga lagi mahal pada punya motor aku. So jom kita tengok satu-satu motor apa yang ada kat sini. Let's go, jom kita pergi register dulu untuk ambil kupon dan cabutan betul lah. Alright, so ni adalah nombor ong aku. Okay, ong tak ong kita tengok. Bismillah. Tu nampak. Okay, thank you. Okay, so done of register. Jom kita melepak. Hey, hi Granny Zone. Alright, kita akan start jalan. Pusing-pusing. Flag off. Let's go. Alright, bismillah.
Motor siapa pula? Aduh, blocking jalan. Oi, jadi paparazzi siut. Itu kelebihan motor sport bike. Okay, so kita akan jalan-jalan berpusing-pusing, just spread for the awareness. This is Zai. Nama bukan nama sebenar. Okay, kita ada Zai. And then mana lagi kawan kita? Tadi kita cari. And then kita ada this one is Sofian. Hari ni dia jadi lelaki. Ini adalah Sofian. Bukan nama sebenar Oh, dia tak ambil gambar aku. Penat aku buat angkat pis. Alah, dia nak menyelit pula. Exhaust kami boleh gelak lah. Pasal depa punya enjin lagi kuat pada kami. Kadang ni Vespa comel je tengok. Sonok lah. Menyempat lah si Zai ni. Jangan tanya aku dia single ke tak single, aku tak tahu. Tak pernah pula aku nak ambil tahu pasal hal peribadi depa ni. Single ke, kahwin ke, duda ke, janda, aku tak ambil tahu. Oh, comel-comel je tengok. Geram lah. Oh, ni lagi sempoi ni. Oh, brother ni rambut dia semua putih bai. Oh yo. Oh, ada Vespa, lo comelnya, geram tengok. Yang ni Arena, bukan nama sebenar. Hai. Mirror selfie. Cara budak-budak motor. Comel. Dia bukan hanya sekadar motor-motor apa klasik. Motor Kapcai, motor antik, motor Yaris, motor Superbike, janji motor. Okey. Cuma sekarang aku tak jumpa lagi lah motor elektrik. Okey, motor elektrik e-bike lah aku tak jumpa lagi lah. Okey. So far dia banyak yang like motor klasik lah. Paling banyak adalah motor klasik lah. And harga motor-motor ni and mostly lah, kebanyakan memang mahal daripada motor sport bike kami lah. Motor kami ni kan macam motor biasa lah kan. Motor-motor marahan. Depa punya harga sekali dengar sebab macam beli rumah sebiji. Punya mahal. Tu macam ni sebelah tu, Harley Davidson tu. Kalau hampa cuba teka, harga dia berapa? Ni Harley Davidson warna putih ni. Mahal. Silap-silap kan. Dia kata kalau macam orang beli Ducati kan, dia gelak lah orang beli Ducati tu. So this time content memang agak rare. Yang mana ride DGR ataupun Distinguished Gentleman Ride ni hanya setahun sekali saja. And dia buat seluruh dunia. Bukan hanya di Malaysia, bukan hanya di Penang, seluruh dunia dia buat. Okay. So aku tak akan terlepaskan peluang untuk join this kind of ride lah. Walaupun dia punya nature dia tak sama lah dengan kami punya nature as a sport bike. Tapi tak apa.
Janji motor. Aku tahu aku start motor, aku nak ride. Aku tak mau duduk saja. Baik. Oh, bukan straight key. Ke tempat lain ni. Oh, comel. Oh, apa tengok tu. Tengok nak. Motor ni cukup best. Apa tengok, dia punya cara duduk pun best. Hai, takkan mereka ni nak ajak main pusing pulau. Memang pakai lain corner lah lagi ni. Hayya. Alright, Sofian back to action. Cantik Sofian. Member kita ke ni. Tengok punya smart MT-15 pun boleh, tak ada masalah. Janji join ride je. Smart bye. Pemakaian tu yang buatkan ride ni jadi best. Selalu kita duk ride, mungkinlah kita kata okey, pakai safety boot, nak pakai racing boot, pakai glove racing. Tapi this time punya ride kita pakai kemas, pakai gentleman. Maulah ada variety sikit dalam hidup ride hampa. Ni tak ada. Dia pakai baju yang sama, baju hitam ke semua. Boring. Tak maulah asyik warna hitam je. Tadi tu Encik Nabil. Encik Nabil tu memang baik orangnya. Handsome juga. Saya kena puji dia lebih sikit. Ini Encik Nabil. Encik Nabil ni bagus punya orang. Dia sangat committed. Dia memang sangat committed. Tengok, sangat comel. Motor dia pun sangat cantik. Aish. Ada gaya. Ini polka dot. Oh, dia ada video. Kena banyak gambar dia ni. Saat lagi kan dia tak mau ambil gambar aku. Kena banyak. Nabil, tengok video aku. Kena ambil gambar aku banyak-banyak sikit lepas ni. Motor ni siap ada speaker baik. Memang mereka nak ajak main corner lah. Memang lain corner lah. So kami dah lepas Masjid Terapung Pulau Pinang. Now heading to where aku tak tahu. Ke barangkalian mungkin dia memang nak pusing island lah. Okay, melengkapkan circle, pusing satu island. Sayang lah, time ni tak lihat new skill lah, pasal banyak geng ke depan. So apa sebenarnya objektif ride yang mereka buat ni kan? Alright, so sebenarnya dia lebih kepada nak spread awareness lah tentang kanser lelaki, kanser prostate. Okay, so dia kalau macam perempuan dia ada kanser perempuan specifically kan, kalau lelaki dia ada kanser yang lelaki sahaja. So jadi this one is one of the way untuk raise for the awareness, and then cara untuk kumpul donation for around the world, and then benda ni untuk awareness lah, senang yang kata.
So lelaki ni pula kalau nak sinonimkan dengan lelaki, dia suka ride. Okay, kalau perempuan dia suka masak. Tiba nampak sangat seksis kat situ. Terusnya dia, kalau lelaki punya event, dia memang mostly like kereta, racing, motor. So jadinya untuk buat spread the awareness tentang kanser prostat ni, dia orang buatlah ride seluruh dunia. Tak kisah apa motor, janji pakai pakaian yang gentleman. So pemakaian gentleman ni melambangkan lelaki punya style lah. So itulah sebenarnya, that's why lah kita ride macam ni, untuk nak tengok nak spread the awareness sepanjang jalan. Orang akan tengok, oi, apa benda ramai-ramai pakai baju kod-kod bagai ni, macam-macam motor ada ni. Jadi mereka akan fikir, ni benda apa kan. So mereka pun search, oh this one is about DGR, oh this is about prostate, bla 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 bla. So this is one kind of the cara untuk spread the awareness lah. Selain daripada hampa pergi bagi flyers, pergi bagi pamphlet, pergi buat buka booth kan, nak bagi spread awareness, tak payah. Hampa buat ride macam ni saja, orang akan cari ni pasal apa kan, ride ramai-ramai ni ada apa hari ni. Jadi dia akan search, oh inilah distinguished gentleman's ride, untuk spread awareness tentang kanser prostat. So orang yang tak tahu jadi tahu. Ya, itulah dia punya objektif dan dia cara dia tu. So memang layan lah, sumpah layan gila lah. So this is my outfit for today. Hari ni memang pakai fully hijau, atas bawah hijau, dalam kali hitam lah. Memang layan lah. Tepi pantai pula kan. Alamak. Alright, so now kita dah sampai ke Taman Rimba Teluk Pak Hang. Aku tak tahu mereka nak buat apa, parking dekat mana aku pun tak tahu. Kita ikut saja. Mereka ramai-ramai parking tang tu, kita pun pergi parking tang tu. Tengok ada 89 pun ada, 959 pun ada. Okay, U-turn. Memang kaya lah makcik-makcik ni satgi. Kami dah tak ada tempat lain dah nak pergi minum. Memang kaya lah pakcik ni satgi. Sebab kami dah tak ada tempat lain dah nak pergi minum. So kat sinilah kami akan makan ke minum ke apa tang sini. Memang kami borong sampai habis. Memang kaya pakcik ni hari ni. Seronok dah. Sebab 500 biji, paling tidak lah katalah kan, 100 orang mai beli. Habis stok. Okay, so aku tak sure lah mereka nak parking macam mana, di mana. But kita mungkin akan ambil gambar lah kot. I think so lah. Okay, so kita parking selalu, tutup enjin. Bukan takat jimat minyak. Masalah panas. Bawa 20, 30, 20, 40. Orang ambil gambar lagi, panas. Okay, jadi kita relax sat. Allahu Akbar. Okay, kita ada Sofian, kita ada Zai, bukan nama sebenar. Kita ada siapa nama, aku lupa dia ni, Nis kot, something like that lah. Okay, so kita tunggu dulu. Tengok lari dekat Taman Rimba. Meriah no. Kita parking dulu, ambil angin. Siapa yang nak terjun. Sebab situ ayak terjun bantu je. Okay, nak terjun, nak parking, nak makan boleh, nak ambil gambar boleh. Boleh? Betul kot, betul. Janji betul lah. Perempuan tak pernah salah. Betul. Hati perasaan perempuan. Orang lain kalau habis kuat pun mungkin motor rosak, helmet jatuh, calak kan. Dia satu masalah yang agak rare yang berlaku adalah, what's that, brother? What's that? Dia selotip, bhai. Nak pakai lagi kasut tebik tinggi. Kasut lama.
that, brother? What's that? Oh my god! Oh my god! Oh! Aduh! Alright, so that's all for today. Distinguished Gentleman Rides 2025 di Geni Paragon. So hari ni dah settle ride, so kami pun dah nak balik. Let's go. So kami pun dah nak balik dah. Ada yang kerja, ada yang penat, ada yang nak tidur, ada yang nak balik sampai ke Changlun tu. Bayangkan daripada Penang nak pergi ke Changlun, penat mat. Jadi thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, subscribe dan jangan lupa untuk komen sekali apa benda yang aku boleh improve. Bye bye.